Siapa yang takut, risau dia tak boleh nak bangun malam, siapa yang risau dia kedekut untuk infakkan duit dia pada jalan Allah, siapa yang takut untuk menghadapi musuh dalam medan perang, falyukthir, Nabi kata banyakkan sebut subhanallahi wa bihamdih, fa innaha ahabbu ilallah min jabali zahabin yunfiquhu fi sabilillah. Sekerana sesungguhnya subhanallahi wa bihamdihi itu ialah satu zikir yang lebih disukai oleh Allah daripada seseorang yang mensedekahkan sebuah gunung emas pada jalan Allah. Tuan-tuan, sebuah gunung emas, bukan hak 5 gram tu. Hak 5 gram pun tak larat beli. Berapa kali dah nak beli tahun ni, setahun hak 10 gram pun tak beli. Nak impun emas kan, hak 1 gram je. Tuan-tuan, Nabi sebut perbanyakkan subhanallah bihamdi, sesungguhnya zikir itu lebih disukai oleh Allah daripada sebuah gunung emas yang diinfakkan fi sabilillah.